Okey. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Dia suruh jawab soalan berpandukan hiwar yang kita baca pada bukan minggu lepas, sorry, 2 hari lepas. Bukan minggu lepas, 2 hari lepas. Cerita mengenai emak dan Sa'id dan kakak dia Maryam. Okey. Nombor 1, ayya suratin hafizha Sa'idun. Ayya suratin hafizha Sa'idun. Macam ana explain 2 hari lepas. Asal dia, asluhu hafizha Sa'idun ayya suratin. Itu asal dia. Tetapi yataqaddam al-mas'ulu anhu fil Arabiyah. Dalam Arab Quran didepankan benda yang hendak ditanya. Itu maksud dia. Jadi jawapan dia hafizha Sa'idun surat ar-Rahmani. Hafizha Sa'idun surat ar-Rahman. Nombor 2, kam ayatan. Okey, ayatan kenapa dia mansub? Okey, kita dah banyak kali dah. Tapi hari ni nak bagi peringatan, ulang kaji. Ayatan ni adalah tamyizun. Tamyizun mansubun bil fathati. Mansubun bil fathati. Dia adalah tamyiz yang mansub dengan fathah. Kenapa dia tamyiz? Sebab dia selepas kam. Selepas kam. Kam ayatan min suratin naba'i hafizha Maryamu. Hafizat Maryamu 16 ayatan min suratin naba'i. ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة وبأي لغة هي؟ اسمها الإسلام. اسمها الإسلام وهي باللغة الإنجليزية. من ليلى؟ Nombor 4. من ليلى؟ ليلى خادمة. ليلى خادمة. Okay. Senang. Nombor 2. ضع هذه العلامة tanda right أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة pangkah أمام الجمل التي ليست بصحيحة. ما فرح المدرس بسعيد. هذا خطأ. Sebab cikgu suka Sa'id. Sebab Sa'id dia faham pelajaran fiqh dan dia hafal surah Ar-Rahman. Ma farihah ni maknanya tidak. Ma tu tidak. Ma an-nafiyah. Maka salahlah ayat ini. Yang betul adalah farihal mudarrisu bi Sa'idin. Maryamu jaw'a. Betul? Maryamu jaw'a. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati zuhri. Betul Lepas solat zuhur dia balik. Betul. Naam, sahih. Ini betul. Surat Ar-Rahman atwalu min suratil hadidi. Salah. Suratul hadidi atwalu min suratil Rahman. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu zamilatu Maryama. Betul, sahih. Okay. Nombor 4. Nombor 3. أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست بمبنية على الدرس. Ini pelajaran yang tidak berkait dengan hiwar yang kita belajar. Ini dia suruh jawab sendiri. Jawab sendiri ikut kreativiti masing-masing. Okay. Sama-sama kita baca soalan, sama-sama kita jawab sendiri. أذهبت إلى أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ نعم، ذهبت إلى المدرسة اليوم. متى خرجت من المدرسة؟ خرجت من المدرسة بعد حصة الأولى. أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ قرأت. Jawapan dia قرأت sebab ana dia jadi قرأت. Kalau anta قرأت. أنا قرأت سورة الرحمن بعد صلاة الفجر. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ حفظت أي سورة حفظت هذا الأسبوع. Okey, هذا الأسبوع. Cuba tengok kenapa baris dia Okey. Kenapa dia Okey, sebab haza ni dia berada di tempat maf'ulun fihi. Ni kita tak belajar lagi. Tapi ana ulang 2-3 kali dah. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi dia sama dengan maf'ulun bihi, cuma bezanya maf'ulun fihi ni untuk membawa maksud pada ataupun masa. Contoh kalau terjemah dia
surah apakah yang awak hafal pada minggu lepas? Ataupun pada minggu ini. Sorry bukan minggu lepas. Minggu ini. Hazal usbu'a. Jadi pada ni adalah maf'ulun fihi. Fihi ni pada. Kita dah belajar buku 1. Fihi ni pada ataupun dalam. Jadi maf'ulun fihi ni menunjukkan pada. Jadi haza ni dia berada di tempat maf'ulun fihi. Maka selepas dia adalah badal. Badal ni kembali kepada maf'ulun fihi ni. Dia kembali kepada maf'ulun fihi. Cara kita i'rab al-usbu'a. Al-usbu'a badalun mansubun bil fathati. Sebab haza ni mansub. Tapi kita tak panggil mansub. Kita panggil fi mahalli nasbin. Fi. Ingat lagi tak kenapa kita sebut fi mahalli nasbin? Sebab dia mabni. Benda yang mabni kita sebut fi mahalli. Ah, kita tak panggil dia majrur. Kita panggil fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi fi mahalli nasbin mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni. Okey. Seterusnya. Okey, ditanya ayya suratin hafizta hadzal usbu'a. Hafiztu hadzal usbu'a surat al-kahfi ataupun surat Yusuf. Surat Yusuf. Kita berharap semua boleh start mula menghafal surah Yusuf sebab kita akan tengok banyak kali syawahid daripada surah Yusuf. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka am bil ma'il harri. Okey, ghasaltu wajhi. Di sini beberapa orang dia tak tukar kat sini. Dia kata ghasaltu wajhaka. Kelakar jawapan dia macam tu. Dia kena ghasaltu wajhi. Ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Man ghasala qamisaka wa mindilaka ghasalat huma ummi. Ghasalat huma ummi. Okey, senang. Muka surat seterusnya. Ana dah siap copy paste letak dekat whiteboard ni sebab nak laju. Ana berharap kita boleh laju. Tetapi kalau tidak faham ataupun faham cuba keliru, kena start Ana untuk tanya soalan. Jangan biarkan Ana masuk page lain kalau ada kekeliruan. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبطها واضبط الضمير بالشكل. Di sini dia suruh perempuankan. Perempuankan semua ayat yang bawah dia berikut ini. Semua soalan yang diberi, semua ayat yang diberi adalah ayat soal. Dia suruh kita biasakan untuk tanya. Tadi dia tanya anta kan, ayya suratin hafizta. Dia nak tukar jadi anti, jadi ayya suratin hafizti. Okey, tengok contoh yang diberi. Asyaribta syaya ya asyaribta syaya ya Hamidu. Asyaribti. Beza dia ta dengan ti je. Asyaribti syaya ya Su'adu. Asyaribti Asyaribti syaya ya Su'adu. Nombor 1, kita terus buat jawapan. Akatabti darsa ya Fatimatu. Akatabti darsa ya Fatimatu. Aghasalti wajhaki. Kena tukar tu. Kalau anta wajhaka. Kalau anti wajhaki. Aghasalti wajhaki ya ukhti. Ayya suratin hafizti ya binti. Afahimtal kalimatal jadidata ya Hashimatu. Ya Hashimatu. Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti. Ni pun mudah juga. Adjust ta jadi ti sahaja. Perasan tak kalau dalam TikTok ke ataupun dalam mana-mana pelajaran yang online ni, tak habis-habis belajar pasal muannas muzakkar, muannas muzakkar. Tak naik-naik level dia orang. Ana biasa duduk follow kat dua tiga pusat pengajian bahasa Arab. Asyik sama je pelajaran dia orang, muannas muzakkar, haza hazi, tak naik-naik. Jadi itu mungkin sebab dia orang nak tarik supaya orang nampak mudah. Jadi tapi kena ada level next lah sepatutnya.
Jadi kaedah buku kita ni dia ada level dia. Makin lama makin mencabar. Ni sekarang ni Dr. Fa dia buat pelajaran nombor 6 ni pelajaran yang relax sikit. Sebab minggu lepas kita tajuk 5 agak berat. Tajuk 6 ni tajuk santai. Agak santai. Okey, seterusnya ta'ammal ma yali. Okey, perkataan zahaba ni, zahaba betul tak? Zahaba dengan ta ni dia boleh baca dengan 4 wajah. Ni kalau tidak ada baris, kita tahu nak baca macam mana. Dan macam mana kita nak tahu bacaan dia? Kita kena tengok dia punya ayat. Ayat lengkap dia macam mana. Kalau sesuai untuk anta, maka anta. Kalau untuk hiya, hiya. Jadi benda-benda gini bila naik buku 3 baris dah tak ada. Jadi kena pandai-pandai sendiri nak baca sama ada zahabat, zahabta, zahabti ataupun zahabtu. Dia kena pandai sendiri ikut kesesuaian ayat tu. Ya, tengok makna. Wal ana idbit idbit اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. أنا ذهبت. Kalau ada anak memang ذهبت lah. أنا ذهبت إلى المطار. Matar maksudnya airport. Daripada kanan toro. Toro ni terbang. Sebab itulah burung nama dia ta'irun. Ta'irun ni isim fa'il. Ta'irun maksudnya yang terbang. Kita belajar fa'ilun. Dia punya wazan fa'ilun. Ta'irun ni wazan yang sama. Ta'irun. Ta'irun wazan fa'ilun. Apa maksud fa'il? Kata pelaku. Kata pelaku untuk tara adalah ta'ir. Jadi maksudnya ta'irun ini adalah yang terbang. Itu je maksud dia. Kita dah sebut ta'irun. Ta'irun itu maksudnya yang terbang. Yang terbang itu banyak benda sebenarnya. Kalkatu pun terbang. Beetle pun terbang. Semua terbang. Tetapi kenapa ta'irun itu untuk burung? Sebab dia dah dijadi istilahan. Dah jadi istilah untuk ta'irun adalah burung. Bukannya benda-benda terbang yang lain. Kalau kapal terbang, ta'iratun. Kapal terbang, ta'iratun. Bukannya ta'iratun itu bukannya burung betina. Bukan. Ta'irun, burung. Ta'iratun, kapal terbang. Adhabta ilal mal'abi. Okey, sorry, anda tak bagi matar ni. Jadi matar ni maksudnya terbang, tapi kalau ada mim kat depan, mim yang berbaris fathah, maksudnya tempat. Macam sajadah, sujud. Masjidun, tempat sujud. Tempat sujud itu masjid lah. Dan kenapa disebut masjid? Masjid, kenapa tak sebut marka'? Marka' ni raka'ah, rukuk. Kita bukan sakat sujud di masjid. Kita pun raka'ah juga, kita rukuk juga. Ini kita panggil istilah. Dia dah jadi istilah dah. Raka'a, yarka'u, marka'. Tapi kenapa masjid tidak disebut marka'? Sebab dah dijadi istilah. Istilahan. Macam ta'irun tadilah. Ta'irun ni semua benda. Banyak benda je terbang. Tapi secara istilahnya, ta'irun ini adalah untuk burung. Jadi, mim ini, mim kita panggil mim untuk makan. Makanun. Makan ni tempat, bukan makanan tu. Makanun. Dalam bahasa Arab, makanun maksudnya tempat. Mim lil makani. Mim untuk tanda makan. Tanda tempat. Okey. Azhabta ilal mal'abi. Sama dengan mal'abi ni pun sama. Ini pun tanda tempat ni. Asal dia la'ibah. La'ibah main. Mal'ab tempat main. Tempat kita bermain. Mal'ab. Azhabta ilal mal'abi. Ya Yusufu. Adakah awak telah pergi ke mal'ab? Tapi mal'am ini tempat main yang padang lah. Yang padang. Kalau tempat main yang court, yang dalam macam orang main badminton, itu nama lain lah. Mal'am ni diistilahkan kepada padang. Azhabta ilal mal'abi ya Yusufu. Adakah awak telah pergi ke padang ataupun tempat main? Wahai Yusuf, ukhti zahabat ilal mustashfa. Ukhti zahabat ilal mustashfa. Okey, ini pun mim ni tanda tempat juga, tapi dia berbaris mu, dia berbaris dhammah. Sebab apa? Ini sebab special sikit, sebab dia fi'il
mazid, fi'il yang ada tambahan huruf. Asal dia syafa, tapi ada ishtafa, ada ishta tu. Ini kita belajar buku 3 juga. Okey. Zahabatit talibatu ilal maktabati. Ni pun sama. Maktabat ini tanda tempat. Maktabah ni tempat. Asal dia katabah, tempat tulis. Tapi tempat tulis kenapa? Library. Itu istilah lah jadi. Maksud asal kalau nak terjemahan harfiahnya, tempat menulis. Tapi tempat menulis maktabun kan. Maktabun tu meja, tempat menulis. Maktabah dah jadi istilah. Bukannya meja perempuan, tetapi ia adalah library. Ia adalah library. Maktabat. ذهبت الطالبات إلى المكتبة. إلى المكتبة. ذهبت إلى المصرف يا فاطمة. Ni pun ada mim juga. Mim masrif. Sekejap, anak kena besarkan. Sorry. Baru nampak jelas. Masrifi pun sama. Ada mim untuk makan. Mim untuk tempat. Mim lil makani. Masrifi. Sarafa adalah maksudnya pergerakan. Saraf. Kecairan. Jadi masrif ni tempat duit bergerak daripada tangan orang ke tangan orang lain. Masrif. Itu maksud asal dia lah. Kemudian Azhabti ilal masrifi ya Fatimatu. Lepas tu 2 kali nombor 5 dengan 6 sama. Okey, 5 dengan 6 sama. Habis. Okey, kita pergi muka surat seterusnya. Laju kita hari ni. Jangan tak tanya soalan. Kalau Ustaz, tak faham tahu, terus tanya. Ustaz, Ada soalan ya? yang 5-6 tadi tak ada beza langsung kan sebab dia tulis ada beza ya je ke memang tak ada kaitan apa. Sorry. Anda punya headphone ni tak dengar lah pula. Anda kena cuba tanya soalan sekali lagi. Soalan nombor 5 dan 6 tadi. 5 dengan 6. Uh, Memang tak ada beza langsung ke atau sebab dia ada beza, dia tambah ya tu adakah ada mempengaruhi ataupun tidak? Oh, ada ya. Okey, sorry. Ada beza. Okey, baguslah. Anta punya pemerhatian. Okey, anda ingatkan dia sama tulisan dia semua. Okey, ini kalau dia tak ada ya, jadi dia adalah azhabat ilal masrifi Fatimatu. Ini dia tanya orang lain. Mungkin dia tanya mak dia ataupun dia tanya ayah dia. Azhabat ilal masrifi Fatimatu. Maksudnya adakah Fatimah telah pergi ke adakah Fatimah telah pergi ke masrif, ke bank. Jadi ini tidak ada ya. Sorry. Ana ingat dia tersalah tulis, typo. Ini bukan double writing. Ini adalah dua benda yang berlainan. Satu ada ya, satu tidak ada ya. Jadi nombor 6 adalah zahabat ilal masrifi Fatimatu. Okey, terima kasih bagi teguran. Okey. Seterusnya nombor 7. تأمل المثالين الآتيين ثم هات أسئلة مناسبة للأجوبة. Okey, dia suruh tengok soalan, misal yang diberi tu. Dia suruh tengok misal dalam kotak. Kemudian dia suruh tanya. Dia suruh kita buat soalan. Tanya soalan yang sesuai untuk jawapan yang diberi dalam jawapan kat bawah ni. Okey, afahimta ad-darsa ya Aliyu? Na'am, fahimtuhu. Pilihan jawapan satu lagi, la ma fahimtuhu. Ini jawapan untuk soalan yang tidak nafi, yang tidak ada ma. Tapi jika ada ma, anda dah bagi tahu banyak kali dah. Kalau ada ma, 2 pilihan sahaja, sama ada bala ataupun na'am. Dia tidak ada la. Tak boleh kita jawab macam ni ya. Ama fahimta darsa ya Aliyu? La fahimtu. Salah. Tak ada jawapan la bagi soalan yang nafi. Soalan yang nafi, jawapan dia sama ada bala ataupun na'am sahaja. Jadi tengok contoh. Ama fahimta darsa ya Aliyu? Bala fahimtuhu. Okey, soalan jawapan satu lagi, pilihan dia, ama fahimta darsa ya Aliyu? Na'am fahimtuhu. Na'am ma fahimtuhu. Na'am ma fahimtuhu. Adakah awak tidak faham soalan wahai Ali? Ya, saya tidak faham. Na'am, saya tidak faham. Jadi di sini dia suruh kita buat soalan, maka kita buat soalan sendiri. Asyaribta asyaribta syaya ya Muhammadu? Na'am syaribtu. Okey, akatabta alwajibati?
Ya Ahmadu, na'am, katabtu. Ama ra'aitahu. Ama ra'aitahu ya Aliyu. Bala. Kalau kita tengok ada jawapan bala tu, maka kita kena tanya soalan yang nafi lah. Soalan nafi kena ada ma ataupun kena ada lam. Lam kita belum belajar lagi. Lam sama dengan ma juga. Untuk lam ni, macam lam yalid walam yulad. Lam ni sama dengan ma. Sama. Cuma lam ni penggunaan dia selepas lam menggunakan fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Tetapi kita belum belajar lagi. Jadi Ana tak tak nak explain detail lah. Okay. Uh, ama ra'aita Bilalan ya Aliyu. Ama ra'aita Bilalan ya Aliyu. Bala ra'aituhu. Bala. Adakah awak telah melihat Bilal, wahai Ali? Ali jawab, bala, saya melihatnya. Saya telah melihatnya. Nombor 4. Uh, ama qara'ta hadzal kitaba ya ya Abbasu. Ama qara'ta hadzal kitaba ya Abbasu. Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba. Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba. Asami'ta al-adhana. Ama sami'ta. Ama sami'ta al-adhana. Bala sami'tu al-adhana. Okey. Seterusnya. Uh, Asami'ta. Ini kena, kalau jawapan dia adalah, maka pilihan dia mesti soalan yang positif. Asami'ta al-adhana? La. Ma sami'tu al-adhana. Macam tu. Asami'ta al-adhana? La. Ma sami'tu al-adhana. Nombor 7. Uh, أفرح الإمام بهذا الولد. أفرح الإمام بهذا الولد. لا. ما فرح الإمام بهذا الولد. Seterusnya, أما خرج الضيف من شقتنا. Okey, syaqqatun. Okey, ni kataan baru Syaqqatun bermaksud flat ataupun apartment. Syaqqatun ni flat, rumah yang duduk banyak-banyak ni. Dalam gambar ni dia bagi rumah yang duduk dalam satu bangunan, yang dalam satu bangunan ada banyak rumah. Nama dia syaqqah. Syaqqah ataupun apartment. APT lah, apartment. Flat ataupun apartment. Uh, Ama kharaja ad-dhaifu min syaqqatina? Na'am, ma kharaja ad-dhaifu min syaqqatina. Adakah telah keluar uh, dhaif, tetamu daripada apartmen kita? Ya, dia dia tidak keluar. Adakah tidak keluar tetamu dari syaqqatina? Ya, dia tidak keluar dari syaqqatina. Okay. Nombor 7. Iqra'il amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhama'ira. Ad-dhama'ir ni jamak Mufrad dia dhamirun. Ini jamak. Ini kena take note lah. Dulu kita katakan dhamir je. Ini dhamair. Dhamair ni Pak, ya soalan. Pak tanya soalan kat komen. Oh, sorry, anda tak boleh baca soalan sebab anda tengok whiteboard. Okey, soalan apa Jangan anda tengok. Awalam yarau ila tayri. Okey, fawqahum safatin. Kenapa? Ustaz, jawab. Tayru ni bermaksud burung. Burung juga, tapi dia jamak. Tayru ni jamak tau. Okey, jap, anda check. Kenapa dalam Quran tak guna ta'irun kan? Kita check. Dia jamak ta'irun ke ataupun dia pilihan lain untuk ta'irun. Ada anda check. Tayyara, tayrun. Betul. Tayrun adalah jam'u ta'irin. Tayrun jam'u ta'irin. Boleh tengok dalam Al-Ma'ani, tulis tayrun je. Dia ada banyaklah pilihan. Tayyara, tayrun. Tayrun ni isim masdar. Tayrun juga
isim adalah jam'u ta'irin. Jadi sebab itulah tengok kita pun boleh tengok uh, bukti dia jamak. Jamak ni macam ni Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin. Saffat ni fat ni ada alif ta ni itu jamak tu. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna ni hunna. Tapi kita belajar. Tapi Ustaz, kenapa yaqbidna ni untuk hunna bukan ke jamak ghairul akil dikira muannas mufrad? Yes, dikira itu asalnya. Tapi dalam Quran ada beberapa tempat jamak bukan manusia digunakan hunna juga. Ini buktilah Tairun ni adalah jamak. Hmm. Okey, Faik kalau boleh Faik sebab rosak handphone jadi kena tulis. Okey, orang lain jangan tulis tau sebab anak tak nampak soalan sebab anak buka whiteboard. Jadi soalan tu anak tak nampak. Okey, itu jawapan untuk Faik. Tairun adalah jamak Tairun. Okey, ini jamak untuk dhamir dhamairu. Apakah pilihan dhamir yang dia bagi? Hu, hum, ha dengan hunna. Ini kita buat cepat-cepat sebab mudah juga. Contoh diberi ara'aita hamidan, na'am ra'aituhu. Okey, dalam penggunaan uh, fi'il dengan maf'ulun bih, fi'il dengan maf'ulun bih boleh dicantumkan. Boleh dicantumkan. Dia macam mudhaf ilaih. Kitabuhu, ra'aituhu. Hu tu boleh dicantumkan dengan mudhaf ilaih dengan sebab mudhaf ilaih dan boleh dicantumkan dengan sebab dia maf'ulun bih. Salah kalau kita buat ra'aitu, lepas tu hu tu jauh. Contohnya salah ra'aitu, lepas tu hu. Salah. Ataupun ra'aitu huwa. Kita buat huwa macam ni. Pun salah juga. Sebab bila dia dhamir, bila dia mansub, dia menjadi hu. Dia tak jadi huwa dah. Huwa ni dalam keadaan marfu' sahaja. Huwa ni dia boleh dalam keadaan marfu' sahaja. Marfu'un. Tapi kalau dia mansub, dia jadi hu. Jadi sebab tu ra'aituhu wa salah. Yang betulnya ra'aituhu. Tapi ra'aituhu hu tu pula kena bersambung. Dia terus masuk rapat ra'aituhu. Ya, anak kena betulkan. Dah, ni kah tengok kat sini lah senang Ra'aituhu. Ini cara tulisan yang betul. Dia mesti rapat dengan fi'il. Ara'aita Hishaman wa Bilalan wa Aliyan. Na'am ra'aituhum. Na'am ra'aituhum. Ara'aiti Zainaba? Na'am ra'aituha. Ra'aiti ni sebab anti tu dia tanya orang perempuan. Mungkin dia tanya Khadijah. Ara'aiti Zainaba? Ya Khadijah tu. Ni bukan sebab Zainab tu dia jadi ra'aiti bukan sebab Zainab. Tapi sebab dia tanya tu. Yang dia tanya tu adalah Khadijah. Ara'aiti Zainaba ya Khadijah tu? Na'am ra'aituha. Na'am ra'aituha. Ara'aiti Laila wa Aminata wa Su'ada? Na'am ra'aituhun. Okey. Seterusnya kita terus buat jawapan. Ara'aita at-tullab al-jududa? Na'am ra'aituhum. Ara'aita al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Na'am ra'aituhunna. Na'am ra'aituhunna. Ara'aita al-la'iba? Na'am ra'aituhu. Na'am ra'aituhu. Jap, anda nak cek azan ke berapa? Azan 8.11. Okey, ada lagi 7 minit. Okey, kita boleh terus ke muka surat seterusnya lah. Aina ra'aita ukhtaka Safiyata? Ini dia bukan tanya Safiyah Safiyah ini adalah badal kepada ukhta. Dia badal. Ini bukan ya Safiyah. Ini dia tanya kakak kamu yang bernama Safiyah. Adakah awak di manakah awak melihat kakak awak yang bernama Safiyah? Aina ra'aita ukhtaka Safiyata? Ra'aituha fil mal'abi. Ra'aituha fil mal'abi. Ama ra'aita sabburata sabburatal fasli? Ama ra'aita sabburatal fasli? La. Bukan, tak boleh jawapan la sini. Tak boleh. Soalan dia nafi, maka soalan dia bala. Bala ra'aituha. Bala ra'aituha. Ataupun na'am ma ra'aituha. Na'am ma ra'aituha. Aina ra'aital atibba?
Aina ra'aital atibba ya Ali? Ra'aituhum fil masrifi. Ra'aituhum fil masrifi. Mata ra'aitil baqqala? Mata ra'aitil baqqala anasan ya Ruqayyatu. Ini pun sama. Anasan ini adalah badal kepada baqqal. Peruncit, pekedai. Bilakah awak melihat pekedai yang bernama Anas? Wahai Ruqayyah. Mata ra'aitil baqqala Anasan ya Ruqayyatu? Ra'aituhu ba'da salatil asri. Ra'aituhu ba'da salatil asri. Ara'aiti Khadijata wa Salma wa Barirah. Barirah ni nama perempuan. Kita orang Melayu, Ana sendiri tak pernah jumpa lagi orang Melayu nama Barirah. Orang perempuan Melayu bernama Barirah, Ana belum jumpa. Okey. Barirah ni nama perempuan Arab. Jadi ara'aiti Khadijata wa Salma wa Barirata? Na'am ra'aituhun. Na'am ra'aituhunna. Okey, seterusnya nombor 9. Iqra'il misalain thumma arbut baina kullin minal jumlataini musta'milan anna wa'lam anna min akhawati inna. Okey, kena tahu cara guna anna. Anna ni gunanya di tengah-tengah. Kalau inna duduk depan, itu je beza dia. Maksud sama tau. Maksud sama dan penggunaan isim inna, isim anna pun sama. Khabar inna, khabar anna pun sama juga. Okey, huwa maridun. Azunnuhu maridun. Azunnuhu maridun. Dia sakit, saya rasa. Saya syak. Azunnu ni syak Kita sebut husnuzan. Husnuzan tu. Husnuzan tu maksudnya syak, sangka baik. Su'uzan, sangka jahat. Azunnu fi'il. Asal dia zanna yazunnu. Zanna yazunnu. Dulu kalau ingat anda kata semua fi'il dia mesti ada 3 huruf. Tidak ada fi'il yang 2 huruf. Tapi orang tanya, kenapa zanna tu 2 huruf? Okey, zanna asal dia macam ni. Zanna. Ini asal dia. Itu asal zanna. Ni 3 huruf sebenarnya. Tapi boleh kerana mati dan hidup huruf yang sama, maka disabdukan. Disabdukan jadi zanna. Jadi jangan anggap ini 2 huruf. Salah. Ini bukan 2 huruf. Ini 3 huruf. Tulis nota sikit. Semua fi'il mesti 3 huruf. Tidak ada fi'il 2 huruf. Tidak ada. Mesti fi'il mesti 3 huruf ke atas. Paling basic adalah 3 lah. Dia ada 4, 5 dan 6. Tapi basicnya fi'il mujarrad, fi'il yang tidak ada tambahan huruf adalah 3 huruf. Jadi zanna pun adalah 3 huruf dan dia adalah fi'il. Zanna yazunnu. Zanna yazunnu. Zanna maksudnya dia telah menyangka. Yazunnu dia sedang menyangka. Kalau saya azunnu. Kalau masdar sangkaan, sangkaan dia mudah saja. Dia jadi zannun je. Zannun. Ni kebanyakan fi'il jika dia wazan, bukan wazan, dia rupa dia macam ni, macam haqqa, macam balla, dia biasanya masdar dia sama, cuma tukar jadi tanwin las je kebiasaannya. Zannun, syaqqa, syaqqun. Okey, jadi zanna jadi zannun. Husnuz zan, husnuz zanni lah. Kalau husnuz zan tu sangkaan buruk, husnuz zanni. Jadi az-zan ni kalau tidak ada alif lam zannun, kalau ada alif lam az-zannu. Husnuz zanni. Okey. Bab-bab masdar ni kita belajar sikit lagi. Kita akan masuk bab masdar dalam buku 2. Kita akan sampai insya-Allah. Okey. Azunnu saya menyangka. Annahu kita kena ada anna selepas azunnu. Tak ada pun tak apa. Azunnuhu boleh. Azunnuhu maridun boleh. Tapi untuk tajuk 7 ni selepas zanna dia letak anna dulu. Untuk berkenalan dengan anna ni. Anna ni pilihan. Tak letak pun tak apa. Kita boleh buat azunnuhu. Azunnuhu maridun boleh. Azunnuha maridatun boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk buku tajuk 6 Dr. Fah kata letak dulu anna untuk belajar
Cara penggunaan anna. Azunnu annahu maridun. Saya rasa sesungguhnya ia, tak letak sesungguhnya pun tak apa. Saya rasa dia sakit. Ha. Kalau kita asyik nak terjemah sebiji-sebiji kan, tak sedap kita punya terjemahan. Okey, jadi di sini kita terjemah terus direct. Saya rasa dia sakit. Al-mudarrisu ma jaa. Cikgu tidak datang. Azunnu anna al-mudarrisa ma jaa. Saya rasa cikgu tidak datang. Okey. Seterusnya, uh, contoh dah baca. Nombor satu. Okey, dah azan dah. Sekejap. Seminit lagi. Seminit lagi. أظن أنت مؤذن أظن أنك أظن أنك مؤذن macam mana i'rab muazzinun annaka muazzinun itu i'rab muazzinun khabaru anna marfu'un marfu'un bidhammati khabaru anna dia adalah khabar anna tapi dalam ayat yang ni dia adalah khabar saja dia bukan khabar anna ini khabar biasa muazzinun khabar marfu' bidhammati. Tapi dalam ayat azunnu annaka maridun maridun muazzinun adalah khabar anna marfu' bidhammati. Khabar anna dengan khabar dua-dua marfu'. Okey. Nombor dua huwa min Italiyata. Min Italiyata. Oh, ana baru tahu pula ni Italiyata ada ta marbutah. Ana ke Italia je. Anda biasa tulis Italia tau dalam wajibat sebelum ni. Ha, mungkin dua pilihan sebab Ustaz Tuhan tak tulis pula salah. Italiata rupanya ada tamar butah. Okey. Huwa min Italiyata. Azunnu annahu min Italiyata. Okey, kita berhenti sebab dah azan. Kita sambung selepas solat insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita punya uh, pelajaran tajuk 6 Zonna. Nombor 3 Azunnuha. Azunnuha maridatun. Azunnuha maridatun. Nombor 4 Azunnu tak boleh tak ingat dia guna anna. Sorry. Boleh kita kata azunnuha maridatun boleh ataupun azunnu annaha tapi dalam tajuk 6 ni dia guna anna dulu kita guna ikut kehendak dia. Azunnu annaha maridatun. Azunnu annaha maridatun. Nombor 4 azunnu annahum tullabun. Nombor 5 azunnu annaki jaw'a. Azunnu annaki jaw'a. Nombor 6 azunnu annaha maftuhatun. Azunnu anna al-maktabata maftuhatun. Nombor 7 azunnu annaki jaw'a. Azunnu anna al-maktabata maftuhatun. Azunnu anna al-qahwata baridatun. Nombor 8 azunnu anna Sa'dan. Anna Sa'ad ni bukannya Su'ad. Sa'ad ni nama lelaki. Azunnu anna Sa'dan zahaba ila Washington. Azunnu anna Fatimata fi maktabil baridi. Nombor 10 azunnu annakum. Bukan anna antum ataupun annatum. Tak ada annatum. Annakum. Azunnu annakum mudiruna. Azunnu annaki ghadba. Asal dia ghadbanu. Untuk lelaki ghadbanu. Ini lelaki. Kalau perempuan ghadba. Macam tadi lah jaw'a tadi. Mana atas tadi jaw'a. Azunnu annaki ni. Annaki jaw'a. Jaw'a ni untuk perempuan. Asalnya jaw'anu. Okey, untuk perkataan zanna ni dalam Quran kebanyakan Allah guna zanna ni untuk kalau kita nak tengok mengenai kalau dia bercakap manusia bercakap mengenai masa depan. Ya, walaupun dia yakin. Contoh yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah kata orang-orang beriman ni yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka
kita tak ada terjemah mereka menyangka ataupun mereka yazunnu annahum mulakun. Mereka menyangka akan berjumpa Tuhannya. Di situ bukan mereka menyangka, mereka yakin. Tapi oleh kerana dia masa depan dan kita tak nampak lagi, menggunakan zanna. Okay, kita tengok dalam ayat Quran. Anda dah mana atas kat atas rupanya. Dalam surah Yusuf, kita akan sentiasa tengok surah Yusuf. Perkataan zanna dalam surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah apabila Nabi Yusuf masuk ke dalam dimasukkan ke dalam penjara dan masuk bersamanya dua orang pemuda lelaki yang mana kedua-duanya bermimpi. Jadi bila mereka tengok Nabi Yusuf ni sangat warak, sangat baik orangnya, mereka minta untuk ditafsirkan mimpi itu. Maka Nabi Yusuf, sorry, anda tersebut Musa tadi kan. Nabi Yusuf pun ber mentadbirkan mimpi itu, mentafsirkan mimpi. Ya sahibai sijni, ya sahibai. Sebenarnya sahibaini asal dia. Sahibaini. Tapi bila dibuang nun bila musanna menjadi mudhaf. Ya sahibayis sijni. Ini dua orang Ya sahibayis sijni. Sijni mudhafun ilaihi. Ya sahibayis sijni. Wahai dua orang sahib sijni. Wahai dua orang yang masuk jail. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, dia akan menjadi tukang tuang arak kepada rabbahu. Rabbahu tu bukan Tuhan Anda dah bagi tahu dalam ayat sebelum ni pun, annahu rabbi ahsana maswa. Rabba tu maksudnya tuan, ataupun dalam kes ni malik lah, raja. Fayasqi rabbahu khamra, dia akan menuangkan air kepada tuannya, khamra, air dah, khamra. Wa ammal akharu, dan ada pun seorang lagi yang lain, akharu fayuslabu fata'kulut tayr. Fayuslabu akan disalib, fata'kulut tayr akan makan tayr. Ini pun jamak juga ni, tayr. Okey, soalan fa'id tadi, tayr tadi kan. Ini pun tayr ni jamak, fata'kulut tayr. Di sini jamak ghairul akil, Allah guna ta'kulu. Allah guna ta'kulu untuk hiya lah, jadi hiya. Ini ta ni maksud hiya, bukan hunna. Dalam tadi yang taib tadi hunna. Ini pilihan Allah lah, Allah yang buat segala benda. Jadi kadang-kadang Allah guna taib untuk hunna, menggunakan dhamir hunna. Ada Allah guna taib menggunakan hiya. Hiya ni jamak ghairul akil. Fayuslabu fata'kulu tayru. Tayru tu fa'il, pelaku dalam ayat ini. Fata'kulu tayru, maka akan makan burung-burung min ra'sihi. Burung-burung akan makan kepalanya yang telah dipancung itu. Bila dia pancung, jatuh dia memburuk kan. Bila memburuk, maka datanglah burung-burung memakan. Fata'kulu tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah diqadakkan. Amru perkara itu telah diqadakkan, telah menjadi qada dan qadar. Alladhi fihi tastaftiyan, benda yang engkau tanya tadi, yang kamu tanya tadi. Wa qala lillazi, wa qala ni Nabi Yusuf. Qala ni Nabi Yusuf, fa'il dia huwa tu Nabi Yusuf. Wa qala lillazi dhanna. Ni kita nak belajar dhanna ni sebenarnya. Dhanna ni fi'il madhi. Yang tadi azunnu fi'il mudhari'. Ini fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Maka berkatalah, waw tu bukan maka, silap, sorry. Berkatalah, waw tu waw istinafiyah, waw depan ayat, tak perlu terjemah. Dan berkata Nabi Yusuf kepada orang yang dia sangka. Zonna, kenapa dia sangka? Sedangkan dia dah diberi ilham oleh Allah, dia akan menjadi yaski rabbahu khamra, akan menjadi khadim, akan menjadi bibit, akan menjadi
khidmat kepada Malik, tapi menggunakan zanna. Zanna ni untuk dalam ayat Quran bila berkait dengan masa depan dia jadi zon. Jadi zanna. Waqala lillazi, sebab masa depan tidak ada yang absolute. Contohlah siapa yang belajar ekonomi, dia pandai tengok graf lah. Kononnya pandai tengok graf, pandai tengok technical analytic, lepas tu pandai tengok fundamental analysis. Tapi semua itu tak absolute ilmunya, tak tahu masa depan. Kita memang tak tahu apa akan terjadi pada saham, pada market, tak tahu. Jadi itu semua zon sahaja. Semua zon, tidak ada yang absolute ilmu masa depan bagi manusia. Hanya Allah sahaja ada ilmu ilmu yang sempurna. Jadi di sini manusia zon sahaja. Wa qala lillazi dhanna annahu, berkata Nabi Yusuf kepada orang yang dia menyangka annahu, sesungguhnya dia najin. Okey, najin ini bukannya mansub, bukannya majrur. Dia adalah najiun. Ini kita dah belajar juga. Macam ghalin, qadin. Ini pun najiun. Daripada perkataan naja yanji. Naja ni berjaya. Allahumma najjini minan nar. Ya Allah, jauhkan aku, berjayakan aku, selamatkan aku daripada terselamat. Okey, najah ni yang terselamat. Berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang dia menyangka akan selamat, annahu najiyun minhuma, daripada kedua orang yang masuk, minhuma, daripada keduanya, salah seorang daripada keduanya, uzkurni, sebutlah saya. Dia suruh sebut saya. Ni Nabi Yusuf lah. Uzkur ni, ana kena kecilkan lah tulisan, besar sangat. Sekejap. Okay. Uzkur ni, sebutlah saya. Inda rabbika, kepada tuan kamu, kepada malik kamu, kepada raja kamu. Inda rabbika. Fa'ansahu syaitan. Maka ansa, nasiya, asal dia nasiya. Nasiya maksudnya lupa. Nasiya, lupa. Kalau anda tanya, kenapa tak buat wajibat? Ana nasitu. Saya lupa, ya Ustaz. Ana nasitu, ya Ustaz. Itu lupa. Tapi kalau melupakan, menjadikan seseorang lupa, ansa. 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 Ansa ni maksudnya menjadikan orang lupa. Fa'ansahu syaitan. Maka syaitan menjadikan ia lupa. Syaitanu ni, nu ni adalah fa'il. Maka syaitan menjadikan dia lupa. Fa'angsa, hu tu orang yang berjaya itulah, yang berjaya daripada hukuman mati, dia menjadi khadim kepada raja. Fa'angsahu syaitanu zikra rabbihi. Di sini tengok, zikra, lepas tu tiba rabbihi pula. Bukannya zikra Yusufa. Ini dalam bab masdar. Selepas masdar boleh menjadi maf'ulun bih. Selepas masdar boleh benda yang bukan maf'ulun bih, bukan yang kena. Ini kita belajar lepas ni lah. Zikra rabbihi, dia lupa sebut kepada tuannya. Falabitha fis sijni, maka duduklah. Labitha ni duduk, stay. Maka duduklah fis sijni. Siapa yang stay? Huwa tu kembali kepada Yusuf. Fis sijni bid'a sinin, beberapa tahun. Bid'a ni antara 4 hingga 9. Jumlah dia 4 hingga 9. Bid'a ni maksudnya 4 hingga 9. Beberapa. Bid'a sinin. Maka tinggallah Nabi Yusuf dalam sijin, dalam jail, beberapa tahun. Okay, habislah kat sini. Ayat dia panjang lagi, tapi kita jumpa waktu lain. Uh, Kita akan tengok balik. Tapi yang penting zonna ni untuk bawa maksud masa depan. Apa soalan? Soalan, ya? Sinin Ha. dia ada jamak qillah dan juga jamak kasrah kan. Semua perkataan dalam bahasa Arab ada jamak qillah, ada jamak kasrah. Semua. Jadi jamak qillah tu sendiri kan dah bawah pada 10. Jadi macam mana kita nak faham yang ayat ni sini ni jamak qillah dan bid'i antara 3 hingga 9. 3 hingga 9 ke 4 hingga 9? 4 hingga 9. 4 hingga 9 kan? Ya, 4 hingga 9. 4 hingga 9. Jadi jamak satu lagi sanawat kan? Sanawat. Ya. Sanawat tu pun jamak, itu jamak qillah ke? Sinin. Ana rasa sinin tu yang jamak
yang jamak kasrah. Okey, tapi jamak killah, jamak kasrah ini dia boleh bertukar-tukar je pun. Boleh digunakan tempat interchange. Dia boleh digunakan tempat killah, tempat kasrah. Boleh. Tapi di sini oleh kerana bid'ah ini dah beberapa. Sinin ini, okey, ada anak cari dalam kamus. Sinin ini jamak, tapi tak diberitahu jamak killah ke jamak kasrah. Kalau dalam kamus, kena tengok kamus yang lebih besar. Bagi masa kat anak, anak nak tahu, anak tak tahu sanawat ke sinin. Jadi anak jawab dalam WhatsApp group lah, insyaAllah. Sanawat ke sinun. Tapi sinin ni asalnya sinuna. Ah, Sini ni dia dah jadi mudhafun ilaih. Asal dia sinuna. baik. Sinuna. Dan dia punya mufrad sinnun yang kita belajar minggu lepas. Sinnun. Sinnun. Lepas tu sinnun dengan sanatun. Sama ke tak? Ya, sama. Sinnun dengan sanatun sama. Jamak dia sanawat untuk sanatun. Jadi, ya Allah. Sinnun ni jamak dia sinin ke? Sanatun jamak dia sanawat. Tak apa, anda cek lepas ni dalam, anda tak nak sebut benda yang zon. Takut salah, anda cek, anda jawab dalam WhatsApp group insya-Allah. Okey, falabitha fis sijni bid'ah, beberapa. Bid'ah ini kenapa dia mansub? Bid'ah sebab dia maf'ulun fih yang kita belajar pada pembuka kelas tadi. Maf'ulun fihi mansubun juga. Bukan setakat maf'ulun bih je mansub, maf'ulun fihi pun mansub juga. Pada beberapa sinin. Ayat ni sangat menarik tahu untuk kita faham konsep zon ni. Zon ni kalau masa depan untuk manusia semua adalah bentuk zon. Kita tak ada yang kita tahu dengan jelas pada masa depan untuk benda yang masa depan. Jadi itu kekurangan ilmu manusia. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, next. Surah Yusuf ni sangat menarik untuk diperhatikan satu-satu tau. Ana sebenarnya rasa tak sabar untuk bagi tahu semua. Tapi kalau nak bagi tahu semua, nanti tak habis tajuk 6 kita. Ana nak bagi tahu sampai bawah ni waqala al-maliku inni ara, ada sebenarnya beberapa implikasi dalam kehidupan dalam ayat ini. Tapi tak apalah, waktu lain akan sampai juga ke sini insya-Allah. Untuk kehidupan, implikasi untuk investment. Tapi tak apa, kita sambung waktu lain lah. Okey, zonna. Itulah zonna, maksudnya sangkaan. Tapi dalam Quran, walaupun orang beriman bercakap mengenai ataupun merasai mengenai masa akhirat, Allah menggunakan yazunnu juga. Yazunnu ni sebab dia masa depan. Tapi bukan memberi maksud bahawa orang mukmin, orang Islam tidak yakin dengan hari kiamat. Tak, bukan itu maksudnya. Tapi sebab ilmu masa depan. Ilmu masa depan untuk kita tidak ada absolute ilmu. Itu maksud dia. Okay, next. Soalan lain ada? Tak ada. Okay, next. Kita pergi bawah. Bab. Okay, ni tertindih. Sorry. Nombor 10. Bab adadun murakkab untuk ma'dud yang muannas pula. Tajuk sebelum ni, ma'dud kita, benda yang dikira, objek adalah muzakkar. Di sini, untuk tajuk ini, kita akan belajar untuk ma'dud yang muannas. Bila ma'dud muannas, dia mesti menggunakan nombor pertama. Nombor pertama dalam nombor belas itu, mesti menggunakan nombor yang muzakkar. Ini yang anda mengaku. Anda pun kadang-kadang kalau bercakap tak sempat nak jaga muannas muzakkar, nak jaga nombor belas-belas ni. Nombor 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 1 2 hingga 10 boleh nak jaga ke. Nombor belas-belas ni dia agak terkeliru. Jadi benda ni sekadar untuk ilmu kita, untuk jaga memang mencabar sungguh, tapi untuk ilmu dan untuk kita meraihkan ataupun untuk kita mentadabbur Quran, yes, inilah ilmunya. Kita akan nampak bahawasanya jika muannas, okey, tengok ni dia tunjuk dalam kotak yang bawah ni. Bila untuk nombor 11 hingga 12, dia muannas. Ini special. 11 hingga 12 sahaja. Muannas. Tetapi nombor 13 hingga 19, muzakkar, muannas. Dia bertukar. Jadi nombor 13 pelajar perempuan, salasa asyrata. Asyrata tu mati, huruf shinnya mati. Bukannya salasa asyarata. Salah. Asyarata tu maksudnya 10. Asyrata belas. Salasa asyrata talibatan. Talibatan
perlu diingat, dia mesti tamyiz mansub, mesti mufrad, mesti nakirah. Wajib. Dia tak boleh salasata asyrata at-talibata. Tak boleh ada alif lam. Itu je perlu ingat. Yang dia punya laki muzakkar tu memang mencabar untuk diingat. Bila bercakap, masa buat wajibat boleh nak jaga. Tapi masa bercakap, hentam sahaja. Yang penting, nombor ma'dudnya adalah uh, mufrad. Itu paling penting lah. Okey. Kita baca. Ihda. Menggunakan ihda, bukan ahada. Bukan wahid. Bukan wahid asyarah. Bukan wahid asyrah. Bukan wahid asyrata taliban. Tapi ihda. Ini kena ingat juga. Ihda asyrata talibatan. Ithnata asyrata talibatan. Muannas, muannas, muannas. Muannas, muannas, muannas. Kalau muzakkar dia isna saja. Isna asyrata. Kalau ada perempuan, isnata. Jadi nombor 13, salasa asyrata talibatan, arba'a asyrata talibatan. Ana ulas sekali lagi. Adadun murakkab adalah mabni. Zahabtu ila arba'a asyrata talibatan. Mesti arba'a. Tak ada arba'i, tak ada arba'u. Asyrata pun sama. Mesti asyrata. Tidak ada asyrati. Tidak ada asyratu. Tidak ada asyrata tu. Tak ada ti. Ti tu tak ada. Semua ta sahaja. Arba'a asyrata. خمسة عشرة طالبة ستة عشرة طالبة سبعة عشرة طالبة ثمانية. Bacaan dia ثمانية. ثمانية عشرة. Bukannya ثماني عشرة. ثمانية عشرة طالبة تسعة عشرة طالبة عشرون طالبة. Untuk عشرون muannas dan muzakkar sama. عشرون طالبة عشرون طالبا sama. Okey. Dalam kotak ni dah dibuat, kita dah bincang. Jadi kita sama-sama buat jawapan untuk nombor 11. Iqra' ma yali. Thumma aktubuhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Kam sinnuka? Berapa umur kamu? Okey. Salah kalau kita tanya kam umruka. Okey, kenapa salah? Secara maksudnya, umur ini maksudnya kehidupan kita dari lahir hingga mati. Sebenarnya maksud sebenar umur. Tapi dalam bahasa percakapan biasa tidak ada masalah kalau kita tanya kam umruka. Tak ada orang tegur pun. Sebab orang akan faham umur ni umur sekarang lah. Tapi maksud sebenar umur adalah waktu daripada lahir hingga mati. Kita belum mati, jadi kita tahu umur kita berapa. Kita tak tahu. Kalau orang yang jenis berkira dengan ilmu bahasa Arab ni, kam umruka ana lamma amut. Dia apa dia? Berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Saya belum mati, dia kata. Jawapan dia macam tu. Tapi tak eloklah jawab macam tu sebab maksudnya umur di situ maksudnya umur sekarang lah, bukan umur waktu mati. Jadi yang tepatnya adalah kam sinnuka. Tapi masalahnya yang tepat ini telah jarang orang guna. Orang Arab sendiri pun tanya kam umruka. Orang Arab sendiri pun tanya macam tu. Jadi kam sinnuka ni dia orang pun kadang-kadang sinnu gigi apa? Jadi dia orang pun agak rasa terkeliru kalau kita guna yang betul. Tapi inilah yang betulnya. Kam sinnuka, berapa umur kamu? Tahun. Berapa tahun umur kamu? Berapa tahun umur kamu? Kam sinnu. Sinnu ni kenapa tidak di tamyizkan? Macam tadi kam ayatan. Tapi di sini sebenarnya kam sanatan sinnuka. Dia ada kam sanatan. Ada sanatan kat situ. Sinnuka, umur kamu. Kam sanatan sinnuka. Itu maksud asal dia. Jadi macam kita tanya, kam samanu hazal kitabi. Kam samanu tu sebenarnya kam riyalan. Samanu hazal kitabi. Jadi ini pun sama. Kam sanatan sinnuka. Sinni, umur saya. Okey, ini anak pun nak kena fikir apa ni. Sinni tis'a asyrata sanatan. Tis'a asyrata sanatan. Okay. Nombor 2, qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi fil hafilati thamaniyata asyrata rakiban wa khamsa asyrata rakibatan wa khamsa asyrata rakibatan. Zaka fundukun saghirun, itu funduk yang kecil. Zaka fundukun saghirun fihi ithnata asyrata غرفة فقط
فيه 12 غرفة فقط. عثمان له 12. إثنا bukan إثنتا kat sini. 12 ابنا. 12 ابنا وإحدى عشرة بنتا. وإحدى عشرة بنتا. أوكي. أنا حفظت 13. أنا حفظت 13 سورة. بالمستشفى 19 طبيبا. 19 طبيبا وسبع وسبع عشرة طبيبة. Tengok, Ana pun nak kena terfikir dulu. Nombor dengan tabibatan nak kena jaga satu-satu. قرأنا اليوم 16 كلمة جديدة. لهذه العمارة 20 شقة. شقة tadi kita dah bincang, maksudnya apartment. Syaqqah daripada perkataan syakkun tau. Syakkun, syakkun ni dia ada fi'il madhi dia. Syaqqa yashukku. Syaqqa ni maksudnya mensyaqqa, memecahkan, mencekah. Apa yang dalam bahasa Melayu? Split, bukan split. Jadi sebab itulah apartment tu kita take apart, kita apartkan dia. Apartment dalam bahasa dalam bahasa English pun apart. Kita rumah itu ada dia apart, dia satu unit satu unit satu unit. Itu maksud apartment. Jadi samalah syaqqah dengan apartment tu betul dari segi maksud lughawi dia. Okey. Nombor seterusnya. Hadhil mistaratu bi 14 rubiyatan. Bi 14 rubiyatan. Salmanu 'indahu arba'atu hamirin. 'Indahu arba'atu hamirin وسبع وسبعة وسبع حيات. Hamir jamak, mufrad himarun. Ada dua jamak himarun, ada dua jamak untuk himar, hamirun wa humurun. Hamirun wa humurun. Nombor 12, fi hadzal fasli 20 talibatan. Fi hadzal fasli 20 talibatan. Ana harap orang lain pun biar boleh jawab dengan betul lah. Wajibat jawab betul. Tapi masa bercakap layan je. Masa bercakap biar asal keluar huruf nombor je, tak apa, tak ada masalah. Tapi wajibat kena betul lah. Uktub al-a'dad, ini disuruh buat sendiri, buat ayat, tapi kita tak sempat. Kita terus pergi nombor 13. Okey, iqra'il misala. Thumma mla' kulla faraghin fima yali ala ghirarihi. Ala ghirarihi maksudnya mislahu. Okey, ini kita kurung, dia idiom. Maksudnya mislahu. Sepertinya. Maksudnya mislahu. Okey. Hamidun jaw'anu. Ini untuk muzakkar. Maryamu jaw'a. Tidak boleh ada nun selepas alif tu. At-tullabu jiya'un. At-talibatu jiya'un. Macam biasa, jamak untuk kata sifat ni biasanya sama, muannas dan muzakkar dia. Jamilah ke, jamak dia jimalun. Jumala. Walaupun, sorry, bukan jimala. Jumala. Jamilun, jumala ke jimal Tawilun, tiwalun. Jamilun. Ingat tak buku 1 baru ni? Untuk jamilah ni dia special. Dia ada jamak untuk muannas dia. Jamilat. Biasanya yang lain qasirun, kisarun je untuk muannas dan muzakkar. Tapi untuk muannas jamilah ni dia special. Okey, jamak dia jumalah bukan jimalun. Bukan jimalun, sorry, salah. Jimalun dalam Quran, jimalatus sufru tu maksudnya unta, jimalun. Okey. Jadi untuk jaw'a, muannas dan muzakkar, jamak dia sama, jiya'un. Jiya'un. Okay, next kita tengok Yunus. Okay, dia suruh buat apa ni? Dia suruh buat 3-3.
untuk muannas dan untuk jamak. Okey, kita buatlah. Yunusu atshanu. Fatimatu atsha. Kena buat jamak. Kita letak at-tullab je lah At-tullabu itashun. Jamak atshanu itashun. Sama dengan jia'un. Wazan dia fi'alun. Wazan dia fi'alun. Sekejap. Ana check yang tadi, yang jamalun tadi. Betul tak? Jimalun tu jamak jamalun. Sorry. Betul. Jamak jamalun ada banyak jamak dia. Jamak dia sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jamak. Jamak dia ajmalun. Jamalun unta. Sebab unta ni dekat negara Arab. Jadi dia punya nama pada banyak untuk jamalun saja. Jamal yang umur 2 tahun lain jamal ni. Tapi bila dah banyak macam tu, jamak dia pun banyak juga. Ajmalun. Wa ajmulun. Wa jimalun. Wa jamalatun. Wa jumalatun. Jimalatun. Jumlun. Jimalat. Banyak sangat. Jimalun adalah jamak kepada jamalun. Salah satu jamak. Wazan pun sama. Fi'alun. Yunusu atshanu. Fatimatu atsha. At-tullabu itashun. At-talibatu itashun juga. Sama. Ibrahimu syab'an. Syab'an maksudnya kenyang. Atshan maksudnya dahaga. Jau'an tadi lapar. Ini atshan dahaga. Syab'an kenyang. Ibrahimu syab'anu. Fatimatu syab'an. At-tullabu shiba'un. At-tullabu shiba'un. At-talibatu shiba'un. Sama. Khalidun ghadbanu. Su'adu ghadba. At-tullabu ghidabun. Dia bagi semua jamak ni atas wazan yang sama. Ghadbanun ghidabun. At-talibatu ghidabun. Al-kubu mal'anu. Apa nak guna? Al-mil'aqatu ataupun al-qidru. Al-qidru mal'a. Al-qidru mal'a. Macam mana tulis, cara tulis mal'a? Mal. Macam mana nak tulis? Macam mana dia kena guna huruf alif ni, lepas tu tulis macam tu. Mal'a. Mal'a. Tu cara dia. Mal'a. Okay. Al-qidru mal'a. Alamak, nak jamak apa? At-tullab. Bolehlah. At-tullabu mila'un. Alamak. Pernah dengar pula mila'un. Penuh. Sorry, anak kena check. Mila'un. Mila'un. Al-tullabu, pelajar-pelajar telah penuh. Pelajar tu penuh. Tapi maksudnya kelas yang penuh, bukan pelajar yang penuh. Penuh dengan ilmu lah. Pelajar-pelajar itu penuh dengan ilmu. At-tullabu mila'un. Mila'un. Ini cara dia. Mila'un. Okey. Kalau kurang yakin dengan apa benda, Ana sangat-sangat bagi tahu, pergilah ke almaani.com. Almaani ni cara dia. Almaani.com. Kat sini semua benda ada. Semua perkataan dalam bahasa Arab ada semua. Tekan search je, nanti keluar semua benda, pecahan dia, jamak dia. Cuma dia tak bagi tahulah jamak qillah ke jamak kasrah. Tapi dia bagi tahu pilihan-pilihan perkataan yang ada. Jadi Ana selalu rujuk almaani.com. Website. Dia tak perlu app, tak perlu login apa-apa, tak perlu login. Terus, lepas tu dia ada semua kamus. Ada 20 kamus, kita boleh tekan more, more, more. Boleh tekan mazid, mazid, mazid. Mazid, mazid ni sampai tak habis lah. Kata mal'a saja ni pun ada 20 kitab. Kita boleh rujuk. Okey. At-talibatu mila'un. Yang tadi, Apa? Ya. boleh ke kalau kita guna mal'a ni untuk kenyang? Boleh, tak ada masalah. Ya, betul. Sebab dalam bahasa Inggeris pun boleh guna I'm stuffed. Saya penuh. Stuff boleh, memang tak ada masalah. Orang faham lah. Boleh. Okey, soalan lain? Tak ada. Okey.
Seterusnya Yusufu Kaslanu. Uh, Nama lain pula. Soal dah guna. Safiyatu. Safiyatu Kasla. At-tullabu kusala. Ini wazan dia lain sikit. Dia, kita cek. Kaslanun ni ada tak kisalun? Tapi dalam Quran Allah guna kusala. Ada 4 tempat dalam Quran ada perkataan kusala. Jadi kita cek untuk pilihan lain. Jamak dia kasala pun boleh juga. Huruf kaf tu berbaris atas. Kasala dengan kaslanuna. Ini special. Ada juga kaslanuna. Dengan kusala. Dengan kusalanuna. Oh, anda baru tahu. Jadi, tapi dalam Quran, Allah guna kusala. Maka kita biasakan dengan yang ada dalam Quran lah. Kita biasakan dengan ada yang dalam, apa yang ada dalam Quran. Sebab kita punya sebab untuk belajar bahasa Arab ni pun untuk faham Quran. Jadi sebab itulah Dr. Fah pun datangkan jamak dia jamak yang Quran guna. Kusala. Jamak dia kusala. At-tullabu kusala. At-talibatu kusala. Ada 5 jamak dia. Anda baru tahu juga. Okey. Nombor nombor pula dah. Okeylah, nombor 14 seterusnya. Ta'ammal ma yali thumma mla al-fagharati. Ni anda dah bincang sebelum ni. Al-fagharati ni dia bukan majrur tapi dia mansub. Cara i'rab dia ini adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun bil kasrati. Mansubun bil kasrati li'annahu jama' muannatsis salim. Sebab dia jama' muannas salim yang ada alif ta. Jadi mansub mesti dengan kasrah. Innal muslimati. Allah dalam Quran apa? Allah guna inna. Isim inna kan mansub. Tapi innal muslimati. Innal mu'minati. Jadi ni pun sama. Imla ni fi'il amar. Fi'il amar. Selepas dia maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih ini mansub bil kasrah. Thumma mla'il fagharati allati talihi bisirati sahihati. Sirah ni maksudnya form. Siratun. Dengan form yang betul. Struktur yang sahihah. Siratun. Ini perkataan pertama rasanya jumpa dalam buku ni. Sirah ni. Siratun. Bukan huruf sin tapi huruf sad. Siratun talihi bisirati sahihati min hati wa makna hati a'tini. Makna hati adalah berikan kepada saya. A'ta memberi. Ni saya. A'tini berikan kepada saya. Hati maksudnya a'tini. Okey, hati ya Ahmadu berikan saya. Ini dia tak ada maf'ulun bih. Kalau ada maf'ulun bih, hati qalaman. Hati qalaman ya Ahmadu. Berikan saya satu pen. Wahai Ahmad. Hati qalaman ya Su'adu. Berikan saya pen. Wahai Su'ad. Hatu ya ikhwanu. Berikan saya hatu qalaman ya ikhwanu. Berikan saya satu pen. Wahai saudara-saudara. Hatina qalaman ya akhawatu. Hatu ni kenapa belajar? Sebab hatu dalam Quran pun banyak juga. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu ni banyak dalam Quran. Jadi Dr. Fah datangkan untuk kita bila kita jumpa kita faham. Hatu dalam Quran banyak. Okey. Ya Fatimatu nombor 1. Ya Fatimatu. Hati kitabaki. Hati kitabaki. Kitabah ni maf'ulun bih. Sebab ini fi'il amar. Tapi fi'il ni special tau. Ini fi'il jamid. Fi'il jamid ni maksudnya dia tidak ada mudhari', dia tidak ada madhi. Ini special. Fi'lun jamidun, fi'il yang jamid, fi'il yang tidak ada benda lain. Dia ada satu keadaan sahaja. Dia ada satu dimensi sahaja. Tidak ada dimensi mudhari', tidak ada madhi. Jadi ini untuk amar sahaja. Hati kitabaki. Kitabah maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Nombor 2, hatud dafatira. Hatud dafatira ya rijalu. Nombor 3, ya ammi hati dhaka.
hati zaka. Ya nisa'u, hatina aklamakum. Ya nisa'u, hatina aklamakunna. Senang, ah? Okey, nombor 15. Lima. Sama dengan lima za, sama dengan lima. Okey, cara guna dia, lima ni boleh duduk tengah-tengah. Boleh. Lima za ni sama betul-betul. Lima ni hanya duduk belakang sahaja. Indal waqfi sahaja. Indal waqfi. Ketika waqaf. Ketika berhenti. Mana ayat last lah. Kalau duduk tengah-tengah tak boleh. Lima kharajta minal fasli tak boleh. Kalau lima kharajta minal fasli boleh. Ataupun limadza kharajta minal fasli boleh. Dua ni betul-betul boleh guna di tengah-tengah ataupun depan-depan pun boleh. Tapi lima special dia mesti duduk last sahaja. Lima kharajta minal fasli. Akharajta minal fasli. Naam. Lima. Kenapa? Kenapa tanya? Lima. Lima ni kenapa dia tanya dia? Kenapa? Kenapa tanya saya? Ah, l- bukan. Ini dia jawab. Okey, dia jawab. Lima darabta hadzal walada? Adarabta hadzal walada? Naam, lima. Lima. Okey. Okey, ini ha ni Ha ni nama dia ha. Ini namanya ha berhenti. Ha untuk last. Ha last. Banyak dalam Quran ayat-ayat yang ada halaka maliyah. Maliyah tu sebenarnya mali, harta saya. Tapi Allah datangkan ha tu ha untuk berhenti, dan dia Allah nak samakan semua ayat itu dengan berhenti dengan ta marbutah. Nanti kita jumpa buku 3 insya-Allah. Okey, uktubil asma'a al-atiyata majruratan wa mansubatan. Ini sangat mudah. Dr. Fan nak pastikan bahawa kita tahu bahawasanya jika mansub dalam keadaan bertanwin, dia ada alif belakang dia. Hamidan. Hamidan. Ini semua perkataan kecuali perkataan yang ada ta marbutah. Sayyaratan, sa'atan tidak ada alif selepas ta marbutah tu. Sa'atan. Satu lagi yang tidak boleh ada alif adalah perkataan yang ada alif hamzah. Contoh samaan. Samaan gini juga. Kita tak boleh letak alif belakang dia. Sebab tu dalam Quran laisu sawa'an tu dalam Quran tidak ada alif. Tapi kalau kita wakaf laisu sawa'a, kita kena baca balik walaupun tak ada alif. Sebabnya sebenarnya ada alif. Okey, untuk nampak ana screenshot jap. Bagi masa untuk ana search surah laisu sawa'a. Okey. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-113. Kalau ada app Quran boleh buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam ni siapa yang belajar tajwid kan, dia akan diberi peringatan lah oleh ustaz-ustaz, sebab benda ni dia di luar mata kita. Kita tak nampak huruf alif dia. Laisu sawa, tak boleh berhenti sawa. Tak boleh, salah. Kena baca laisu sawa. Ada orang yang baru tahu ke? Di sini kena baca sawa. Ada yang baru tahu ke tak? Cuba mengaku. Ke dah lama tahu? Baru tahu. Baru tahu. Oh, di sini memang kena baca laisu sawa. Tak boleh sawa. Tak boleh. Sebab dia ada alif sebenarnya. Cuma alifnya tidak boleh ditulis. Laisu. Kita tengok dalam
bacaan Ana bacakan. Bukan bacakan, Ana minta app ni baca. Hmm. Soalan. Soalan ya. Apa kita hafal laisu sawaa? Kita hafal. Ya, Apa? Kenapa? Soalan dia macam mana? Sini. Tak tahu lah. Kalau tanpa tengok mushaf, tahu je yang lain. Tapi bila Tapi korang baru keliru kan, baru jadi keliru balik kan. Kita dah baca dia sawaa kan. Itu sebab ustaz bagi tahu je, dia tak explain pun. bukan Sebab sekat baca. Waktu kita hafal dulu pun, kita hafal kenapa kita hafal laisu sawaa dulu? Itu sebab ustaz pun dah baca macam tu, ustaz kita. Okey lah. Tapi baru sekarang baru perasan, alamak tak ada alif rupanya kan. Sekarang baru terkeliru. Makin ada ilmu makin terkeliru pula dah. Itu كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب. Jadi kenapa sawa'ah? Sebab ada alif. Alif itu tak nampak di sebalik mata. Jadi ini specialnya kalau kita belajar bahasa Arab baru faham. Oh, ada sebab rupanya. Okey, sa'atan. Tapi sa'atan ni tak boleh jika kita berhenti dengan contoh kalaulah laisu, contohlah laisat ataupun lasna. Lasna sa'ata tak boleh. Sa'ah je. Untuk ta marbutah kita kena baca mati terus dengan huruf ha. Jangan tiba-tiba nak aplikasikan untuk ta marbutah sekali, kita baca ta belakang macam tu salah. Okey, seterusnya nombor 17. Okey, sahihil jumal al-atiyata. Dia suruh betulkan ayat-ayat yang berikut. Semua ayat ada salahnya, jangan tak jumpa cari, mesti ada punya. Inna fil matbakhi khubzan. Bukannya khubzun, khubzan sebab dia ismu inna. Azunnu anna anasan mutazawwijun. Azunnu anna anasan mutazawwijun. Ya bariratu adakhalti syaqqata. Adakhalti syaqqata. Hati buang ya. Hati mu'jamaka. Bukan mu'jamu. Ni dia dua salah dia. Satu ya, satu ni. Hati mu'jama. Hati mu'jamaka ya bila. Mu'jam maksudnya kamus. Mu'jam maksudnya kamus. Bukan library. Dictionary. Kamus lah. Bahasa Melayu kamus. Okey. Nombor 5. Ama sami'tal adhana? Na'am, ma sami'tuhu. Ataupun bala. Ataupun bala sami'tuhu. Ama sami'tal adhana? Bala sami'tuhu. Nombor 6. Lima. Hunaka. Salah. Limadha hunaka 15 talibatan. 15 طالبة. لماذا هناك 15 طالبة؟ أبي جوعان ولكن أمي عطشا. أصدقاؤنا ini salah tulisan ni salah. Sebenarnya u ni atas waw. Dia ada waw. Asdiqauna baru betul. Asdiqauna zawu khuluqin. Asdiqauna zawu khuluqin. Ana farihtu bihim. Ana farihtu bihim. Okay. Diddu shiba'un syab'anu. Bukan ridabun. Bukan. Disebut apa ni disebut betulkan kan? Jadi betulkan je lah. Diddu lawan. Diddu shiba'un kenyang. Jia'un. Kat sini ridab ni tukar jadi jia'un. Okey. Senang. Kita terus. Ini dia suruh tanya soalan, tengok gambar, tak perlu buat sebab gambar pun tak cantik, tak nampak. Okey. Nombor 19. Al-ba'u min hurufil jarri.
Ba adalah huruf jar. Tengok contoh yang diberi. Akaltu bil mil'aqati. Dia nak bagi tahu beza bi dengan ma'a. Tapi dalam bahasa Melayu sama-sama dengan. Ma'a pun dengan, bi pun dengan. Tapi dalam bahasa Arab ma'a tak sama dengan bi. Kalau kita kata ana akaltu ma'al mil'aqati, dia akan bawa maksud saya makan dan sudu juga makan. Sudu tu ada mulut, sudu tu makan. Itu salah kalau kita kata akaltu ma'al mil'aqati, salah. Yang betul Sama. B. Ha. Jadi akaltu bil mil'aqati la bisikin. Qatalal fallahul hayyata bil asa. Bukannya ma'al asa, bukan. Bil asa. Bi ayyi lughatin hadzal kitabu? Innahu bil almaniyati. Innahu bil lughatil almaniyati. Okay, ni buat nota lah. Ma'a tak sama B, buat gitu. Ataupun ma'a ni buat bersama maksudnya. Kalau dalam ayat buat bersama. Kalau ayat tu ayat ada perbuatan lah. Kalau ayat tu duduk, contohnya ana fil ana fil masjidi ma'a Yusufa. Tu ma'a tu bukan buat lah maksudnya. Makna duduk tu bersama, berada di masjid bersama dengan Yusuf. Ini buat bersama. Ataupun maksud ma'a ni bersama-sama. Bukannya dengan. Ma'a ni bersama-sama. Lagilah. Tak payah ada buat tak apa. Okay, sorry. Ma'a ni bersama-sama. Okay, ma'a bersama-sama. Bi dengan. Okay. Ajib anil su'ali. Mada fa'ala Affan, tak payah. Sebab ini dia suruh buat semua ni. Tengok gambar-gambar pun tak nampak. Okay. Al-kalimatul jadidah. Kalimah-kalimah baru dalam buku, dalam tajuk 6 ni. Al-asma bunayya. Ya bunayya. Kita dah bincang pada minggu lepas. Bunayya ini adalah ismu tasghir untuk bawa maksud sayang. Jadi, wahai anakku sayang. Kenapa didatangkan dalam buku ini? Sebab ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Ya bunayya ada dalam Quran. Jadi, disebut dalam buku ini. Nak panggilan biasa, ya ibni. Panggilan biasa. Fiqhun maksudnya faham. Ada maksud lah sebenarnya. Fiqhun maksudnya faham. Faham secara mendalam. Tapi al-fiqhu adalah istilah untuk satu ilmu fiqh. Faqiha yafqahun ada fi'ilnya. Faqiha yafqahun ada dalam Quran. Yafqahun ada dalam Quran. Rahmanu nama Allah, dan dia nama khas untuk Allah. Sebab tu kalau orang nama Abdul Rahman, kita tak boleh panggil dia Rahman. Tak boleh. Dia kena panggil nama penuh dia, Abdul Rahman. Sebab Rahman ini nama khas untuk Allah. Kalau Karim, nama manusia pun boleh tahu. Sifat manusia pun boleh Karim. Anta rajulun karimun. Boleh. Jadi sebab tu nama orang kalau Karim saja tanpa Abdu tak apa. Nama dia Karim bin Ahmad. Tak ada masalah. Kalau sifat-sifat lain boleh disifatkan kepada manusia. Tetapi untuk Rahman tak boleh. Rahman ni hanya khas untuk Allah. Tak boleh kita sifatkan manusia dengan sifat Rahman. Anta Rahman tak boleh. Anta Rahimun. Rahimun boleh. Rahimun boleh kita sifatkan kepada orang. Hadza mudarrisun rahimun. Ini cikgu yang rahim, penyayang. Boleh, tidak ada masalah. Tak boleh Rahman. Jadi sebab tu kalau nama orang wajib ada Abdul Rahman. Dan bila ada nama Abdul Rahman, kita tak boleh panggil dia Rahman. Tak boleh. Kita kena panggil dia Abdul Rahman. Suratul Rahmani Hadidun. Surah Hadid. Kita cek ada tak jamak Hadid. Ustaz, tak pernah. Ya. untuk nama Allah tadi Aha. memang terhad kepada Rahman saja ke kena letak Yang baru ana jumpa Rahman sajalah sifat Allah. Yang lain Khaliq lah. Khaliq, perbuatan tu Khaliqun. Tapi boleh juga Khaliq mencipta benda, manusia cipta benda Khaliq. Tapi untuk Rahman, yes, betul-betul special untuk Allah. Nama lain anda tak tahu tak? Nama-nama lain macam Khaliq, Ghafur. Ghafur boleh, anak rasa manusia pun boleh Ghafur. Ghafur boleh untuk manusia. Sebab dalam Quran Allah pun guna Warabbun Ghafur kan.
baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbun itu bukannya Allah tau. Rabbun itu adalah raja. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan raja yang penyayang, raja yang pemaaf. Wa rabbun. Jadi Allah pun gunakan ghafur itu untuk makhluk. Sebab tu anda rasa Rahman sahaja untuk Allah. Yang lain Allah dan Ar-Rahman, Ustaz. Satu lagi Allah. Allah satu lagi Allah. Allah dan Ar-Rahman tidak boleh digunakan untuk makhluk. Yang lain boleh. Ghafur, Karim, Wadud boleh, tidak ada masalah. Dua lah, dua Kalau kita Allah dengan letak Rahman. nama macam nama Hafizur Rahman, tak boleh lah. Ustaz? Hafizur Rahman. Ada orang nama Hafizur Rahman. Ada. Anak nak terjemah pun penjaga Allah. Mana boleh? Kalau nak terjemah sebiji-sebiji, Hafizur Rahman, dia akan jadi penjaga Allah. Allah tidak perlu dijaga. Tapi kalau kita nak takwil dia, penjaga hukum Allah, bolehlah kot. Hafizur Rahman ni maksudnya penjaga hak Allah, penjaga hukum Allah. Itulah takwil dia. Wallahu alam, ana tak berani nak beritahu boleh ke tak. Tapi yang betulnya Abdul Rahman lah. Lepas tu anak saudara ana ada nama seorang Abdul Rahman. Jadi anda pun ada tegur lah, jangan panggil Rahman lah. Nak panggil Man saja tak apa, Man. Ataupun Omer ke, Omer. Orang Kelantan kan, Omer boleh lah. Oman ke. Tapi Rahman salah. Nak panggil dia Rahman, datang sini tak boleh. Okey, jap anda nak check hadis tadi. Hadis ada jamak ke tak? Bagi masa sekejap. Hadidun. Ana tulis hadidun tapi dia datang ke haddah. Sorry. Hadaidu. Okey. Hadidun jamak dia hadaidu. Hadidun jamak dia hadaid. Hadaidu. Besi-besi. Hadaidu. Jamak dia ahidda. Ahidda pun boleh juga. Hidadun. Hidadun pun jamak juga. Hidadun ada Quran anda rasa? Hidadun, shidad. Hidadun. Hadaidu dengan hidadun wa ahidda. Banyak jamak dia. Banyak betul. Okey, dalam Quran Allah beritahu wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Wa anzalnal hadid. Allah beritahu Allah turunkan hadid. Maknanya hadid ini dia tidak berlaku sendiri di bumi. Dia tidak dibentuk di bumi, dan secara saintifiknya pun orang mengiyakan bahawa kata-kata Allah ni betul, bahawasanya besi ini tidak terbina di bumi. Dia tidak terbina di bumi sebab dia memerlukan satu temperature yang sangat tinggi. Jadi dia diturunkan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Allah kata, aku turunkan hadid. Macam emas lah. Emas pun diturunkan dijatuhkan daripada meteor 400 juta tahun yang lepas. Okey, naba'un maksudnya berita. Naba'un maksudnya khabarun. Naba'un maksudnya khabarun. Sorry ya, anak-anak semua exam, jadi tak ada orang nak jaga baby kecil ni. Okeylah, baby nampak dah. Okey. Naba'un maksudnya khabarun. Suratul Naba'i, suratul Khabari. Limah sama dengan limaza. Khadimun lil muzakkar wal muannas. Okey, ni dua-dua boleh. Tapi dalam buku tadi, dalam hiwar lil khadimati kan, boleh nak guna khadimah, tapi khadim untuk muannas dan muzakkar dua-dua boleh. Macam zaujun lah. Zaujun, hazihi zaujun, boleh, ini isteri saya. Tapi kalau kita nak sebut zaujatun pun boleh, tak ada masalah. Ini khadimun lil muannas lil muzakkar sama dua-dua. Tak perlu tamarbutah pun tak apa. Qit'atun maksudnya potongan. Qata'a, qit'atun. Jaw'a muannas untuk jaw'anu. Jamak dia jia'un, wajhun, wujuh. Syaqqatun apartment. Jamak dia syaqaqun. Syaqaqun. Okey, ingat lagi tak kalau adik-beradik seibu sebapa?
Adik-beradik seibu sebapa daripada kataan yang sama. Syaqiqun. 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 Maksudnya adik-beradik seibu sebapa, dia pecahan daripada pecahan sama lah maksudnya. Syaqiq ni pecahan daripada pecahan emak dan ayah yang sama. Syaqiqun jamak dia asyiqa. Jamak dia asyiqa'u. Asyiqa'u. Jamak untuk syaqatun syaqaqun. Bukannya syaqatun, bukan. Barirah nama orang perempuan Arab. Orang Melayu tak ada. Italia tu sama dengan Italia. Betul lah anda kata. Dua-dua boleh. Italia tu pun boleh. Italia pun boleh juga. Dua-dua sama. Dua-dua tidak ada masalah. Tapi kalau Jepun jangan tiba-tiba Yabanatu. Tak boleh. Kita tak boleh letak ta marbutah secara suka-suka. Tak boleh. Tak semua perkataan boleh menerima ta marbutah. Yang ni special sikit. Italiah boleh ada ta marbutah. Ghadba muannas, untuk ghadbanu jamak dia ghidabun. Atsha muannas untuk atsyanu, dan dah baru belajar ni, semua mudahlah. Kita laju-laju kat sini tak apa. Okey. Habis. Dah. Kita tak payah masuk tajuk baru sebab tajuk baru agak panjang hiwar dia. Ana akan tulis wajibat yang apa yang perlu ditulis. Apa perlu dijawab, wajibat tajuk 2. Ana akan hantar dalam WhatsApp group insya-Allah. Wajibat tu anda bagi sikit je lah, 2 page ataupun 3 page sahaja untuk tajuk 2. Jadi ada soalan? Kita dah habis dah kelas. Ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Kita jumpa pada minggu depan pada hari Selasa. Tajuk baru insya-Allah. Dah boleh baca. Tajuk baru tu ada banyak sangat vocab-vocab baru. Maka ambil peluang untuk baca. Untuk tengok terus. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Afwan. Sama.